untuk trip kali ni aku nak bawa korang pergi tempat yang aku memang selalu pergi. Tapi aktiviti berlainan sikit sebab kita pergi bulan puasa. Aku akan bawa korang tengok macam mana keadaan bulan puasa di Batam. Kalau korang perasan setiap kali aku nak pergi Batam, mesti dari Pasir Gudang. Korang nak tahu tak kenapa? Yang best daripada parking ni, korang jalan sikit je depan tu, terus sampai dekat immigration. Korang keluar je immigration, jalan depan tu sikit, sampai ujung ni, tu lah ferry korang. Total korang jalan tak sampai 200 meter, dah sampai dekat ferry. Korang jangan risau, parking dia luas dengan besar. Korang boleh tengok sendiri. Aku banyak terima soalan, berapa harga parking dekat JT Pasir Gudang ni? Korang tengok sendiri. Untuk satu hari, RM8 sahaja maksimum. JT Pasir Gudang ni sesuai tak kalau nak bawa wheelchair? Daripada apa yang aku perhatikan memang sesuai lah. Sebab dia tak ada yang kena naik tangga ke apa. Korang boleh tolak je jalan dia. So kalau naik wheelchair, lalu jalan ni tak ada masalah. Dan kalau korang nak tahu kenapa aku pilih JT Pasir Gudang, perjalanan dia lebih cepat. 1 jam 45 minit kau dah boleh sampai Batam. Harga pula murah, RM165 pergi dan balik. Harga ni belum masuk teks yang daripada Indonesia. Daripada JT jalan kaki tak sampai 200 meter, kau dah boleh sampai atas ferry. Biasanya untuk perjalanan 1 jam 40 minit ni memang aku gunakan untuk tidur je. Sampai Batam aku tak ambil supir. Aku sewa kereta dengan Absa Transport. Kalau korang tak berani drive dekat Batam, korang boleh terus ambil supir dengan Absa Transport pun boleh. Next, aku share dengan korang apa aktiviti aku buat 3 hari 2 malam dekat Batam. Apa-apa pun, jom ikut aku travel.